Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran Masjid Subang Bestari, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah selesai membincangkan dan menghuraikan bab yang pertama dari kitab ini, iaitu bab berkaitan tentang bid'ah. Pagi ini kita akan masuk ke bab yang kedua, iaitu at-tarku. Tapi masih ada kaitan yang sangat rapat dengan bab yang pertama. At-tarku daripada perkataan taroka. Taroka yatruku, artinya meninggalkan. Sebab itu harta pesaka, estate of deceased person, dipanggil tarikah. Sebab dia dah tinggalkan. Bila dia meninggal dunia, harta tu dia tinggalkan, tak jadi milik dia lagi. Jadi disebut tarikah. Tapi at-tarku di sini merujuk kepada apa-apa perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi tinggal, Nabi tak buat. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan dalam kitab Kekeliruan Umat ini? Kerana memang telah tersebar kekeliruan, bukan saja di kalangan masyarakat awam, bahkan di kalangan agamawan, orang yang ada ilmu agama, yang mungkin ada PhD dalam bidang agama, bahawa kalau Nabi SAW tak buat satu perkara, maknanya kita tak boleh buat. Mungkin kita kata haram, sebab Nabi tak buat. Beberapa hari lepas ada doktor PhD sebarkan, kata dia solat hajat tu tak ada sebab Nabi tak buat. Imam Syafi'i pun tak buat, kata dia. Jadi kita je yang pandai-pandai buat solat hajat ni. Jadi soalahnya kalau Nabi tak buat, maka haram. Ini keliru. Ini bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bercanggah dengan kaedah usul fiqh. Mungkin sebentar lalu dengar macam betul juga Nabi tak buat, kenapa kita nak buat pula? Sebenarnya dari segi ilmiah tidak. Bahkan bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah.
Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhudhuhu, maka hendaklah kamu ambil, kamu terima akan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang kamu daripadanya, hendaklah kamu berhenti dari melakukannya. Jadi jelas dalam ayat Al-Quran Allah berfirman nahakum, apa yang baginda larang, bukan apa yang baginda tak buat. Dalam Quran tak sebut wa ma lam. Yang kedua, dia telah melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila saya telah menyuruh kamu dengan suatu suruhan, maka hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Dan apabila saya larang kamu daripada sesuatu, hendaklah kamu jauhi perkara itu. Idza nahaitukum, apabila aku larang kamu. Nabi SAW tak bersabda wa idza lam af'al syai'an fajtanibuh, apabila saya tak buat satu perkara maka hendaklah kamu jauhi perkara itu. Tidak, apa yang saya larang. Dan hadis ini juga menjadi asas kepada apa yang dikatakan sebagai solat meraihkan waktu. Satu masa dahulu orang belajar agama juga, tapi dia mempertikaikan sebab dia rasa dia lebih pandai pada para alim ulama. Bila para alim ulama mengatakan orang yang dah tak boleh bersuci, faqidut tahuraini, dia nak bersuci dengan air, tak ada air. Dia nak tayamum dengan debu yang suci juga tak ada. Tiba-tiba waktu dah hampir habis. Kalau dia tak solat, kiranya berlalu waktu tu dia tak solat, maka dia solat. Sah ke solat dia? Ya tak sah lah. Kenapa tak sah? Sebab tak suci. Suci itu adalah kunci kepada solat, taharah itu. Bila tak bersuci, tak sah. Tak sah kenapa buat? Jadi kata para ulama, kerana meraihkan waktu tu. Waktu tu wajib solat. Jangan kamu nak biarkan waktu yang wajib solat tanpa kamu solat, habis tak sah. Jadi ada orang bangkang lah, kata dia. Kalau sah, kenapa kena ulang balik? Kan kita mengaji macam tu. Solat yang kita buat dalam keadaan macam tadi, bila kita dah boleh bersuci, kita kena qada. Kalau dah habis waktu dia, atau kita kena ulang kembali. Jadi kata dia, kalau sah, kenapa kena ulang balik? Kalau tak sah, kenapa buat? Ini jawapan dia. Tak sah kenapa buat? Kerana Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, antaranya apa? Solat dalam waktu. Fa'tu minhu mastata'tum, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Jadi kalau mampu, kena buat full lah. Sembahyang dalam waktu, suci dari hadas, menutup aurat, semua dia kena buat. Tiba-tiba dalam keadaan macam tu, bukan dia tak nak buat, bukan dia saja malah nak bersuci, lebih kurang je, ada wuduk tak ada wuduk, jadi semayang, tak boleh. Ni memang dia dah tak mampu. Air tak ada, debu tak ada, dah cari sana cari sini tak jumpa, tengok waktu dah nak habis. Ketika itu semampu dia adalah solat dalam keadaan tidak suci. Maknanya dia beramal dengan hadis ini. Orang itu dia bayangkan, oh kalau yang dikatakan dalil tu mesti sebiji direct macam tu. Kalau tak ada air, tak ada debu, hendaklah kamu solat meraihkan waktu. Dia bayangkan mesti dalil tu direct, jelas macam itu. Tidak. Itu namanya istinbat. Itu namanya ulama menggali kefahaman. Jadi ulama memahami daripada hadis ini, hendaklah kamu lakukan semampu kamu. Oleh kerana orang tu yang dia tak mampu adalah bersuci, tapi sembahyang dalam waktu dia masih mampu, maka dia kena buat. Lepaslah daripada tanggungjawab dia. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa yang kita kena jauhi itu adalah apa yang Nabi SAW larang, bukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Kemudian bercanggah dengan kaedah usul fiqh. Siapa yang kata Nabi SAW tak buat, kita tak boleh buat, berarti dia telah membakul sampahkan ilmu yang sangat penting di kalangan para alim ulama, namanya ilmu usul fiqh. Fiqh itu apa? Fiqh ni ilmu tentang hukum hakam. Kita belajar ni wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram ke, apa syarat dia, apa rukun dia, macam mana kaifiat melakukannya. Itu namanya ilmu fiqh, atau kita sebut fiqh. Usul fiqh dia tidak belajar yang itu.
Usul tu makna punca dia. Jadi dalam ilmu usul fiqh, instead of belajar detail ini apa hukum, ini apa hukum, dia belajar hukum tu diambil daripada sumber mana. Sources of Islamic law belajar dalam usul fiqh. Masadir asy-syariah, sumber-sumber syariat tu diambil dari mana? Tu dia akan bincang. Quran tu macam mana? Dalam Quran yang mutlak, adakah mutlak terus atau ada taqyid, muqayyad? Yang am, adakah kekal am ataupun jadi khas? Ya. Ada yang nasakh mansukh, semua yang berkaitan dengan Quran lah. Ya, dari segi dilalah Quran tu mana yang wuduh, mana yang khafa. Ya. Yang wuduh ada berapa level, itu cuma tentang usul fiqh. Tentang hadisnya, ya. Apa status hadis yang mutawatir, apa status hadis ahad, yang sahih bagaimana penggunaannya, ya. Yang dhaif macam mana. Itu semua pembincangan usul fiqh. Ijma', qiyas. Jadi secara ringkas, paling tidak ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh majoriti ulama. Yang 2 ni memang confirm lah, Quran Sunnah. Kalau Quran Sunnah pun ditolak, itu boleh jadi murtad. Kemudian majoriti ahli sunnah wal jamaah terima ijma'. Ahlul bid'ah seperti Mu'tazilah, Syiah, itu dia tolak ijma'. Ahli sunnah wal jamaah sepakat, ikut ijma'. Kemudian majoriti ahli sunnah wal jamaah menerima qiyas. Ada juga yang segelintir seperti mazhab Zahiri tak terima qiyas. Tapi dah pupus, mazhab Zahiri ni dah pupus. Sebab tanpa qiyas macam mana hukum nak berkembang? Ya, memang Al-Quran tu ada kandung dalamnya penerangan tentang segala sesuatu, tapi bukan secara terperinci. Ya, nak cari hukum memindahkan organ, tak ada secara spesifik. Sesimpel hukum minum air ketum, Quran tak cerita. Tapi kaedah dia ada. Jadi perlu kepada qiyas. Jadi Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini paling tidak ada lagi sumber yang lain, saddu zari'ah, istishab, istihsan, masalih mursalah, uruf. Ya, ada belasan sumber hukum yang dibincang dalam usul fiqh. Kita ambil 4 ni. Bayangkan, katakan satu highway dia ada 4 lorong. Tiba-tiba hari tu kita nak pergi kerja, kita dapati 3 lorong ditutup. Senang Trump nak lalu kan. Jadi untuk kita ni rakyat biasa ni 1 lorong je. Agak-agak jam tak jalan. Jam lah. Dah lah satu lorong saja dia buka. Dia yang 1 lorong yang dia buka tu pun dia bagi 3. 2 bahagian ditutup. 1 bahagian saja dia bagi lalu. Ya. Mana motor paling-paling kereta kancil kot lepas. Ya, kereta besar-besar, bas, lori tak lepas lah. Ya. Jadi inilah gambaran kepada apa yang dilakukan oleh golongan yang keliru ini terhadap syariat kita. Asalnya nak tahu syariat kita ni luas. Lalu lorong Quran sampai. Lalu lorong sunnah juga sampai. Lalu lorong ijma' sampai pada hukum. Lalu lorong qiyas pun sampai pada hukum. Luas. Tetapi dia sempitkan. Dia tak perasan Quran. Saya tak katalah dia tolak Quran. Kan kita dah sebut tadi, tolak Quran dia murtad. Dia tak perasan Quran. Kemudian dia tak hiraukan ijma'. Ulama dah sepakat pun dia tak hirau. Kemudian dia kadang-kadang jahil cara penggunaan qiyas. Dia tak tahu bahawa benda tu boleh kita ketahui dengan jalan qiyas. Akhirnya dia fokus satu je, sunnah. Itu kata 1 lorong tadi. Dan sunnah masih luas. Ada sunnah qauliyah, apa yang dituturkan oleh Nabi SAW, sunnah. Ada sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sunnah. Dan ada namanya sunnah takririyah, apa yang diiktiraf oleh Nabi SAW, berarti bukan Nabi cakap, bukan Nabi buat, orang lain yang cakap ataupun orang lain yang buat. Tapi Nabi SAW tidak larang. Berlaku depan baginda tidak larang. Itu satu pengiktirafan bahawa perkara itu tidak haram. Apatah lagi kalau Nabi SAW puji. Misalnya seorang sahabat Nabi buat satu benda yang Nabi tak buat, iaitu bangkit daripada rokok, iktidal, dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajar dan Nabi tak buat. Bahkan Nabi SAW tanya lepas solat,
Siapa yang cakap macam tu tadi? Akhirnya dia mengaku, saya ya Rasulullah. Adakah Nabi SAW menunjukkan sikap macam golongan ni? Saya tak buat, jadi kamu tak boleh buat tu. Ni solat jangan baca benda-benda yang saya tak baca. Tak. Nabi SAW bersabda, aku telah melihat kurang lebih 30 malaikat berlomba-lomba siapa antara mereka yang menulis pahala apa yang kamu sebutkan tadi. Ini pengiktirafan daripada Nabi SAW. Jadi orang yang tak faham, dia kata, oh itu tak apalah, itu sebab Nabi dah iktiraf. Mana pengiktirafan daripada Nabi SAW menunjukkan tidak semua perkara yang Nabi tak buat tu haram. Itu yang kita nak ambil ibrah dia. Bukan just spesifik satu perkara itu saja yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Maknanya perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, walaupun Nabi tak buat, Nabi benarkan. Itu sunnah Nabi yang kita nak ikut. Jadi dia hanya sempit kepada satu. Dia tak perasan kata-kata Nabi, dia tak perasan pengiktirafan Nabi, dia hanya fokus kepada apa yang Nabi buat. Jadi banyaklah benda dia komplain, macam solat hajat tadi. Dia tak jumpa riwayat mengatakan Nabi SAW melakukan solat hajat. Adalah solat hajat khusus istisqa tu ada. Tapi solat hajat secara umum ni tak ada. Jadi tak adalah kata dia solat hajat sebab Nabi tak buat. Lah, sunnah Nabi bukan hanya perbuatan Nabi. Percakapan Nabi SAW juga adalah sunnah. Jadi dalam satu kejadian, datang seorang buta berjumpa dengan Nabi SAW, meminta agar Nabi doakan agar dia sembuh dari buta. Jadi Nabi SAW jawab, sekiranya kamu nak, ya boleh. Kalau kamu sabar, itu lebih baik lagi. Tapi orang buta ni kata, saya naklah sebab saya ni bukannya orang yang ada pembantu yang boleh bawa saya ke sana kemari. Saya kesorangan. Jadi kalau saya buta macam ni, susahlah. Jadi Nabi SAW tak doakan. Nabi ajar kepada orang buta tadi, Nabi kata, kamu pergi berwudu elok-elok, kemudian kamu solat 2 rakaat. Solat hajat lah tu. Ada hajat, Nabi suruh solat. Ya, agaknya kamu nak dalil tu, ya, bila kamu ada hajat, hendaklah kamu solat 2 rakaat dengan niat solat hajat, usolli. Itu kerja ahli fiqh, mereka yang gali kefahaman. Jadi Nabi SAW ajar kepada orang yang ada hajat nak sembuh dari buta supaya solat 2 rakaat. Itu solat hajat lah tu. Kita boleh faham lah bila ada hajat, solat 2 rakaat. Kemudian Nabi ajar doa. Jadi itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kamu pandai kata benda tu tak ada, itu kejahilan. Ini menyempitkan agama. Kalau kamu kata pula Imam Syafi'i tak buat. Imam Syafi'i buat lebih pada yang kamu terima. Kamu memang anti ambil berkat, anti tawasul, anti perkara-perkara yang melibatkan orang mati. Seolah-olah kalau ada interaksi dengan orang mati tu, kita sembah orang mati. Semata-mata interaction dengan orang yang telah berpindah alam, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi bercakap dengan orang-orang yang mati terbunuh dalam peperangan. Sehingga ditanya oleh sahabat, adakah Rasulullah bercakap dengan bangkai? Ya, orang kafir yang dah mati ni, Rasulullah masih bercakap lagi. Nabi SAW bersabda, tidaklah kamu tu lebih, maksudnya, tidaklah kamu tu lebih mendengar daripada mereka. Cuma mereka tak boleh jawab. Dan Nabi SAW yang mengajar kita, bila kita pergi ke kubur, kita bagi salam. Nabi SAW juga yang bagi tahu, tidaklah seorang tu lalu di sisi kuburan saudara yang dikenal masa di dunia dahulu, dan dia bagi salam, kecuali dikembalikan ruhnya dan dia jawab salam. Kan ada interaction. Jadi mereka ni cepat menganggap, kita ni sembah kubur. Habib-habib di Yaman adalah penyembah kubur, kata dia. Ya, Habib Umar pun penyembah kubur, kata dia. Alhamdulillah, awal 2024 saya diizinkan oleh Allah untuk ziarah ke Yaman, tumpang sekali dengan rombongan Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala. Elok tak silap saya, kami sampai hari Khamis, hari Jumaat tu memang hari yang ramai orang ziarah kubur. Jadi kami ikutlah sekali. Ramailah orang di kuburan tu. Tak nampak seorang bersembah kubur. Ada yang baca Quran, ada yang berdoa. Apa berdoa di sisi kubur tu sembah kubur, itu dilakukan oleh Nabi, doa tepi kubur. Kalau sembah kubur, maknanya kamu anggap kubur tu Tuhan. Kalau setakat kamu berdoa di sisi kubur, itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menceritakan bahawa kalau beliau ada satu hajat, beliau akan solat 2 rakaat. Solat hajat lah tu. Yang kamu pandai-pandai kata Imam Syafi'i pun tak buat solat hajat.
Ya, kemudian kata Imam Syafi'i, lepas aku salat 2 rakaat, aku keluar pergi ke makam Imam Abu Hanifah dan aku berdoa di sana. Tak boleh ke doa kat rumah tadi? Lepas solat 2 rakaat kan boleh je doa terus. Sebab tabarruk. Ambil berkat berdoa di sisi orang soleh. Tapi dia dah mati. Habis dia mati dah tak soleh dah. Oh, dulu masa hidup dia soleh. Sekarang dia dah mati, dia dah jadi orang yang tak soleh. Kan macam tu. Oh, dulu masa hidup dia mulia. Sekarang bila dah mati dia tak mulia. Itu hanya asbab. Allah boleh jadikan sesuatu tanpa asbab. Orang tu dapat kebaikan tanpa sebab. Sayyidatina Maryam dapat makanan tanpa sebab. Tiba-tiba datang makanan. Tapi itu luar biasa. Yang biasa adalah kita dapat sesuatu melalui asbab. Ada wasilah dia. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Kami berikan bagi Zulkarnain itu sabab. Jalan. Fa'atba'a sababa. Dia ikut jalan-jalan tu. Tu yang dia jadi orang hebat. Sebab apa jalan yang Allah jadikan tu dia ikut. Kita tak nak asbab. Tak boleh lah. Allah letakkan kebanyakan manusia ni pada makam asbab. Dia nak sesuatu tu, dia kena jalani jalan dia. Jarang-jarang Allah jadikan pada manusia ni tanpa asbab. Itu lain. Itu yang jarang-jarang tu tak jadikan sebagai pegangan. Itu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu hanya orang bodoh yang komplain bila orang bagi kepada Habib Umar helikopter. Ya, bukanlah bagi naik. Sebab program itu kan full. Ya, sampai daripada Indonesia terus ke MMU. Bertausiah di sana. Pagi besoknya kuliah subuh di Masjid Wilayah Persekutuan. Kemudian nak kena berkuliah di Terengganu. Kemudian hari yang sama lepas tu nak kena ke Pahang. Jadi adalah hamba Allah yang baik hati suruh guna helikopter. Ada pula hamba Allah ni komplain. Dia kata apa, naik helikopter terbang je lah kata dia. Oh, kan wali Allah. Apa kau ingat wali Allah tu macam burung terbang suka hati? Kot boleh pun wali Allah terbang tu Allah yang kurniakan sekali-sekala. Kalau macam tu kamu kalau hidup zaman Nabi, dengan Nabi pun kamu perli. Kan Nabi SAW naik burak dalam satu malam je. Isra' Mi'raj. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik pula satu langit ke satu langit dalam satu malam. Kamu nanti bersama dengan Abu Jahal. Sebab Nabi SAW hijrah jalan kaki. Siap cari pembantu untuk tunjuk jalan, yang hapuskan kesan-kesan, terpaksa pula menyorok dalam busur. Kalau semua kamu hidup zaman Nabi, kamu kan perli Nabi. Kata naik burak. Apa tak hijrah naik burak ya? Kan? Ini fikrah yang rosak. Tak faham bahawa wali Nabi mereka adalah insan-insan yang diuji. Paling tidak diuji dengan apa yang diuji manusia lain. Nak bergerak kena berjalan, kena naik kereta, kena naik kapal terbang. Bahkan mereka yang paling dahsyat diuji kalau ikut hadis. Yang paling dahsyat diuji adalah para Nabi. Kemudian para wali. Sumal amsal fal amsal. Kemudian yang seumpama mereka dan seumpama mereka. Jadi kembali kepada perbincangan. Tidaklah bererti sesuatu perbuatan yang Nabi SAW tidak lakukan maka haram. Kerana yang haram kita lakukan apa yang baginda larang. Dengan nas Al-Quran begitu, dengan nas hadis juga begitu, dengan kaedah usul fiqh juga menunjukkan sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi SAW sahaja. Perbuatan Nabi SAW itu adalah salah satu sumber hukum. Bukan satu-satunya. Kemudian bila kita kata satu perkara itu haram, diambil daripada Quran dan hadis, macam mana kamu tahu kata Quran hadis kata haram? Itu masalah ni. Okey, kita sepakat. Quran hadis ni sumber hukum. Sama ada nak kata wajib ke, sunat dan seterusnya, termasuk nak kata haram, Quran hadis itu sumber hukum. Baik, macam mana kamu tahu Quran hadis menharamkan tu? Dia ada teknik dia. Ia dipelajari oleh para ulama, yang diajar oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh. Pertama, kalau ada siratun nahi, kalau ada uslub melarang. Contoh, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Jadi oleh kerana ada la nahi, dia ada la nafi. Apa beza la nahi dengan la nafi? Kalau la nahi maknanya jangan. Kalau la nafi maknanya bukan. Dia menafikan, bukan. Tapi kalau la nahi maknanya jangan. Janganlah kamu menghampiri zina.
Jadi kalau hampir zina pun dah haram, berzina lagilah haram. Dan sebab itulah ada yang namanya tangkapan khalwat tadi, iaitu bersunyi-sunyian antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Dia tak berzina pun, dia hanya duduk dua-dua je. Ya, tapi itu termasuk di dalam menghampiri. Sebab antara lelaki dan perempuan ni secara naturalnya dia ada tarikan. Mungkin asalnya tak ada niat. Ya, tapi bila dah berdua tu dia ada yang ketiga yang menghasut. Maka itu termasuk menghampiri. Menghampiri pun salah ke? Salah lah. Wala, jangan. Sebab Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu manusia itu kelemahan dia mana. Ya, dalam keadaan biasa mungkin dia tak akan buat. Dalam keadaan dia berdua-duaan tu ada kemungkinan. Maka dilarang. Ada pula bijak pandai kata tak boleh mengintip-ngintip lah. Bukan mengintip lah. Bukan dia pergi intai rumah orang tengok ada maksiat ke tidak. Dia dapat laporan kata ada orang berdua-duaan. Jadi sebagai pemerintah wajiblah dia cegah. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat pada kamu mungkar. Lihat bukan maksud lihat saja, tahu. Siapa yang tahu ada kemungkaran, maka hendaklah ditukar falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, yakni dengan kuasa. Jadi pemerintah dia ada kuasa, tu yang dihantar penguatkuasa. Ya, pergi tangkap orang khalwat, denda dan sebagainya itu kerana nak menghalang larangan tadi, wala taqrabuz zina. Ataupun ada lafaz tahrim, yakni mengharamkan. Sebagai contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu bangkai, yakni takdirnya apa? Makan bangkai. Lihat saja tak haram lagi. Kita tengok bangkai tak haram. Ya. Bahkan kulit dia pun boleh samak dibersihkan, diambil faedah daripada kulit bangkai. Ya. Kalau tidak kita tak gunalah apa tu, tali pinggang kulit buaya apa semua kan. Boleh digunakan, tapi yang tak boleh apa? Makan bangkai tak boleh. Mana tahu? Tu sebut jelas tu, innama harrama, hanya saja Allah mengharamkan. Mana haram lah. Okey. Pertama larang, kedua mengharamkan, ketiga zammul fi'li, ada celaan ataupun ancaman dengan azab atas satu perkara. Sebagai contoh dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan daripada golongan kami. Nabi SAW tak kata jangan menipu, Nabi juga tak kata menipu itu haram. Cuma Nabi kata siapa menipu bukan dari golongan kami. Jadi bukan daripada golongan kami itu satu bentuk kejian kepada amalan tadi. Even kalau kita pun misalnya satu orang kata ke anak dia, kamu kalau buat macam ni, kamu bukan anak aku. Mana tak setujulah tu. Jadi apabila ada kejian, itu juga menunjukkan haram. Tak ada pun dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat maka haram. Mana sembang yang mengatakan kalau Nabi tak buat kita tak boleh buat, tu sembang kedai kopi, bukan sembang ilmiah. Secara ilmiah bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan kaedah usul fiqh. Bahkan awal-awal lagi dalam bab ni dituliskan, kaedah fiqhiyah menyebutkan at-tarku la yantaju hukma, semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan belum menetijahkan hukum. At-tarku la yaqtadi tahrimahu, semata-mata Nabi SAW meninggalkan sesuatu perbuatan tidak menunjukkan bahawa perbuatan itu haram. Ini kaedah dia. Ada pula orang kata zikir sebut Allah Allah tu ya tak ada makna atau tak ada faedah. Sebab Nabi tak buat. Pertama, tak pasti pun kata Nabi tak buat. Nabi kan orang yang banyak zikir. Ya. Yang kedua, takdirkanlah. Tak jumpa riwayat mengatakan Nabi SAW duduk di satu tempat, saya Nabi menyebut Allah, Allah, Allah. Perbuatan Nabi hanya salah satu sumber hukum. Sumber hukum yang lain Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan wazkurullaha zikron katsira. Hendaklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi itu maksudnya ingat, ya dua-dua, sebut dan ingat. Wazkur zahirnya makna sebut. Tapi kalau zikir dengan hati, ya ingatlah. Kedua-duanya dituntut.
Dalilnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Pesan pada sahabat bahawa tak putus-putus lidah kamu tu basah dengan zikrullah. Itu kan jelas sebut. Kalau sekadar ingat, lidah tidak basah. Lidah basah ni bila kita sebut. Jadi ekspresi lidah basah tu maknanya sebut. Sentiasa tak putus-putus lidah kamu tu sebut Allah. Kamu nak dalil macam mana lagi? Quran suruh sebut Allah banyak-banyak. Hadis suruh sebut Allah sampai basah lidah dengan sebut Allah. Kemudian ijma' para ulama, tak ada para ulama sebelum daripada kamu memandai-mandai mengatakan tak boleh sebut Allah. Dan kiaslah kepada ibadah-ibadah yang tidak diikat, kan dia ada kelonggaran. Dia kadang-kadang orang ni bila kita sebut macam ni, oh asal Nabi tak buat, kita masih boleh buat. Bolehlah kita sembahyang subuh 4 rakaat. Bolehlah kita buat satu sembahyang khusus pada hari Sabtu. Lah ini kan angan-angan kamu. Yang kita kata boleh buat ni yang tak bercanggah dengan syarak. Apa bercanggah dengan syarak? Sebut Allah. Allah, 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 Allah. Ada bercanggah dengan syarak ke? Sembahyang subuh 4 rakaat tu jelas bercanggah dengan syarak. Syarak dah tetapkan sembahyang tu ikut rakaat dia. Ya. Kita lebih khusyuk kalau sembahyang subuh pukul 10 lah. Kalau sembahyang pukul 6 ni ngantuk mati lagi. Boleh ke? Kan tak boleh. Sebab syarak menetapkan sembahyang tu ibadah yang berbaktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tapi kalau kita nak berzikir pukul 10 boleh? Boleh. Pukul 11 dia boleh. Zikir tak diikat dengan waktu. Jadi kena beza tu. Ada bab yang ke-3 nanti. Bagus Ustaz Mahdi susun tu. Bab yang kedua tentang tinggal. Kau ada orang-orang yang angan-angan macam-macam ni, kata sembahyang subuh 4 rakaat lah, ya, sembahyang zuhur 6 rakaat lah. Ustaz Mahdi sediakan bab yang ketiga, bagi tahu ibadah ada 2 jenis. Satu jenis tu terikat, kena ikut ikatan dia. Satu jenis lagi ibadah juga tapi tak diikat. Doa misalnya, ya, boleh tak kita doa minta anak-anak kita berjaya dalam SPM? Nabi tak pernah doa macam tu. SPM ada di zaman Nabi. Apa haramlah kita doa, ya Allah bagilah anak-anak kami berjaya dalam peperiksaan SPM. Sebab doa tu kan ibadah. Ibadah kalau Nabi tak buat, kata dia, kita tak boleh buat. Kita tengok jenis ibadah lah bang. Memang doa tu ibadah, tapi ibadah yang tidak diikat. Maka kamu boleh doa dengan apa-apa doa selagi mana doa kamu tu tak bercanggah dengan syariat. Ya, kalau kamu doakan jiran kamu aksiden sebab kamu sakit hati dia beli kereta baru, itu haram misalnya. Baik. Jadi at-tarku la yantaju hukma, semata-mata Nabi meninggalkan belum merintahkan hukum. At-tarku la yaqtadi tahrimahu, ataupun at-tahrim, semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharaman. Kena tengok dalil yang lain. Timbul persoalan, kalau perkara itu tak haram, habis kenapa Nabi SAW tak buat? Banyak sebab. Sebab benda dalam dunia ni macam-macam. Tak semua benda Nabi SAW kena buat. Antara contoh Nabi SAW tak buat sedangkan benda itu tak haram adalah kerana bagi dia sendiri tak biasa buat. Jadi Nabi SAW tak selesa nak buat sebab tak biasa. Iaitu contohnya, dihidangkan kepada Nabi SAW makanan. Lalu Nabi SAW macam gayanya macam nak makan lah. Sudah ada dijamu, Nabi gayanya macam nak makan. Sebelum Nabi SAW makan, diberitahu kepada baginda hidangan tu adalah daging dhab. Kalau zaman kita tak tahulah dhab masak paprik ke, ya, dhab masak 3 rasa ke, ya. Kita tahu, oh macam sedap je ni. Makan aja daging dhab ni. Rasanya tak semua mau makan. Daging dhab lah, aku teringat biawak lah pula. Ya. Tengok rupa dhab tu satu macam je pun. Ya. Akhirnya kita tak makan. Nabi SAW tak makan. Tapi tidak haram. Apa berarti tak haram? Kerana Nabi SAW tak larang bila ada sahabat. Ada sahabat, tak silap saya, Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah tak nak, bagi kat saya lah. Rasulullah bagi. Kalau haram, mesti Nabi tak boleh. Ni haram. Ni dilarang kita makan binatang macam ni misalnya. Tapi tidak Nabi benarkan. Nabi SAW tidak makan kerana kata Nabi SAW, di tempat kami tak biasa makan makanan ni. Nabi tak komplain lah makanan tu, cuma kita tahu tak biasa. Kita pun ikutlah. Janganlah kita pula bila tak mau makan satu benda kita cakap macam-macam. Ini bau busuk lah ni.
Saya tak suka, jangan cakaplah saya tak biasa makan. Selesai. Boleh jadi juga kerana Nabi SAW lupa, ya. Kerana lupa ni bukan sifat yang mustahil bagi seorang Rasul. Menipu mustahil, khianat mustahil, menyembunyikan perkara yang wajib disampaikan tu mustahil, bodoh mustahil. Tapi kalau lupa tak mustahil. Seorang Rasul boleh lupa. Contohnya Nabi SAW. Tapi janganlah kita ingat Nabi lupa macam kita, ya. Kalau kita lupa dalam solat tu macam-macam kita ingat, ya. Ingat nak shopping lah, ingat nak projek lah, ingat apa deadline tak ambil, tak ni lah, tu kita. Tapi Nabi SAW bagi dia tu asyik dengan zikrullah, bagi dia lupa 2 rakaat. Jadi bagi dia solat 2 rakaat, bagi salam. Lagi 2 rakaat tu bukan haram. Bukan Nabi tinggal lagi 2 rakaat sebab solat asar dah haram sembahyang 4, bukan. Masih solat asar tu 4. Habis Nabi buat 2, yang lagi 2 tu Nabi lupa. Kemudian itu jadi pengajaran lah, iaitu Nabi SAW tunjukkan cara bagaimana lepas itu ditambah yang lupa itu. Dan ulama istinbat selagi mana tidak ada satu perpisahan yang panjang atau percakapan yang lebih pada 6 patah perkataan dan sebagainya. Ada kalanya benda itu tidak haram, tapi Nabi SAW tak buat kerana bagi dia bimbang diwajibkan. Contoh, ya, ramai antara kita bila masuk bulan Ramadan dia akan ada azam, tahun ni aku nak sembahyang tarawih penuh lah, ya. Tahun lepas tu awal tu penuh tapi hujung-hujung tu kurang, sibuk, ya. Tahun ni aku nak sembahyang tarawih penuh di masjid daripada awal sampai akhir. Tu Nabi tak buat. Nabi solat tarawih di masjid 2-3 malam je, ya. Dikatakan malam pertama Nabi solat ramai sahabat ikut. Masuk malam yang kedua Nabi solat lebih ramai lagi yang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat Nabi SAW tak keluar solat. Nabi solat tarawih kat rumah. Adakah berarti kalau kita keluar sembahyang tarawih sampai hujung Ramadan tu kita berdosa sebab Nabi tak buat? Tidak. Nabi SAW meninggalkan solat tarawih berjamaah di masjid tak penuh. Nabi hanya buat 2-3 malam saja, bukan kerana buat lebih pada tu haram, tapi kerana Nabi SAW bimbang kalau bagi dia mengekali melakukannya lalu diwajibkan, lalu umat terbeban. Nabi SAW tak nak membebankan umat. Sama juga, ya, kalau kita selalu pesan ke anak isteri kita setiap kali nak solat bersugi dulu. Nabi tak buat. Nabi tak suruh orang bersugi setiap nak solat, bukan kerana haram, tapi sebab Nabi SAW bimbang diwajibkan. Laula asyqa ala ummati, kalau dia tidak kerana membebankan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak kerana membebankan umatku, aku akan menyuruh mereka itu bersiwak pada setiap kali solat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya Nabi SAW tak terfikir pun nak melakukan benda tu. Benda tu boleh buat. Contohnya nak buat mimbar untuk berkhutbah. Nabi SAW asalnya ada tempat macam tunggul kurma, ya. Nabi duduk kat situ berkhutbah. Tapi ada orang fikir kalau buat satu tempat untuk Nabi duduk lagi bagus. Dia buat. Bila buat, ya, Nabi berkhutbah. Sehingga ada riwayat pelepak batang kurma tu menangis kerana sudah jauh sedikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun perkara yang Nabi SAW tidak buat, itu telah termasuk dalam nas umum yang menggalakkan berbuat kebaikan. Contohnya, walaupun Nabi SAW ada meninggalkan salat duha dan ada Nabi SAW meninggalkan beberapa perkara sunat, bukan bermakna perkara itu haram dilakukan. Tetapi umat Islam tetap boleh melakukannya kerana ia termasuk dalam umum ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu melakukan perbuatan yang baik. Jadi satu benda kita nak buat bukan tengok Nabi buat ke tak buat. Tengok benda itu baik atau tak baik dari segi syarak. Contoh solat hajat tadi, baik ke tak baik dari segi syarak? Baik, sebab Nabi pernah suruh orang bila ada hajat Nabi suruh solat 2 rakaat. Maknanya baiklah tu. Jangan nak tunggu nak cari hadis yang kata Nabi buat solat hajat. Tidak. Kesimpulan, at-tarku bukanlah sumber hukum. Apa yang Nabi tak buat itu bukan sumber hukum. Dia ada sunnah qauliyah perkataan, ada sunnah fi'liyah perbuatan, ada sunnah takririyah
pengiktirafan, tak ada namanya sunnah tarkiyah. Sunnah kerana Nabi tinggal, tak ada. Benda itu jadi haram sebab Nabi tinggal, tak ada kaedah begitu. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW atau yang tidak dilakukan oleh baginda bukanlah semestinya perkara itu haram, tetapi ia menunjukkan bahawa perkara itu tak wajib atau boleh ditinggalkan. Bila Nabi tinggal, oh maknanya kita fahamlah benda itu tak wajib. Inna tarka la yaqtadi tahrima. Sesungguhnya meninggalkan sesuatu oleh Nabi SAW tidak memastikan keharaman. Wa innama yaqtadi jawazal matruk. Hanya saja menunjukkan perkara itu boleh ditinggalkan. Wallahu alam. Selesai satu bab. Yang ni agak ringkas, agak mudah. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Kalau tak ada, next insya-Allah pergi kepada bentuk ibadah daripada Nabi SAW untuk menjawab orang-orang yang tak faham, yang kata boleh salat subuh 4 rakaat dan sebagainya itu ada jawapannya dalam bab yang ketiga ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.